Okay guys, hari ni kita nak cerita sikit review setelah 2 tahun pakai Himalayan 450. Okay, kita sambung balik review setelah 2 tahun guna Himalayan ni. Okay, setelah saya pakai Himalayan ni sepanjang tahun, dia memang puas hati lah. Dan motor ni untuk siapa? Motor ni untuk memang betul orang yang kaki santai. Kalau hang nak buat motor ni laju, tak payahlah ambil lah motor lain. Motor ni memang untuk jiwa santai. Dia buat 100 memang selesa lah. Dalam 2 tahun pakai ni, masalah yang pernah kena adalah satu, lampu depan dia pecah. Plastik dia lah, dia bukan lampu dia punya plastik pemegang lampu tu pecah. Itu pun dah claim warranty kejap lah. Lepas tu second problem dia kena ni, spark plug masuk air. Tak tahu lah macam mana boleh masuk air spark plug lah. Memang kacau. Bila spark plug tu dah masuk air, nak pakai sport mode memang tak dapat lah. Kena pakai eco mode lah. Bila pakai sport mode dia semput. Pulas semput. Dia jadi waktu hujan ni benda tu. Kalau waktu tengah panas tu tak ada hal lah. Ni lepas dah tukar spark plug tu sedap sikit. Satu lagi, kalau jenis yang korang yang nak touring tapi tak nak angin tu, dia punya OEM windshield memang tak boleh lah. Memang tak boleh, kecil sangat. Windshield dia tu untuk kegunaan rally boleh lah. Nak main off-road apa, tu okey lah. Tapi bila nak layan touring atas air, kurang lah. Tapi yang saya beli yang GV ni besar sikit, dia sedap sikit. Lepas tu kalau jenis nak jimat minyak, ni memang jimat minyak lah. Servis pun jimat. Dia punya kilang suggest pakai minyak semi sintetik dah okey lah. W40. Tapi kalau masuk minyak fully lagi best. Memang best. Tapi nanti dia hilang karakter dia lah. Bila pakai fully sintetik, karakter dia memang hilang. Kalau nak cerita pasal selesa, dia selesa tahap single cylinder ni selesa lah. Dengan aspek macam keselesaan silinder 2 silinder, 3 silinder, 4 silinder. Tapi for single silinder dah agak selesa. Okay, dari segi servis motor ni, tadi memang jimat. Sebab dia pakai 21 liter lah. Itu kacau sikit lah 21 liter, sebab kena beli 3 botol juga. Kalau hang nak jimat, boleh beli semi sintetik. Petronas Sprinter tu baru berapa satu botol? RM30, 20 lebih. Semi sintetik. Lepas tu kalau nak fully sintetik, itu RM40 lebih. Mungkin dalam RM50. Itu pastikan original lah baru beli. Jangan masuk minyak cetak rompak, habis jahanam motor. Lepas tu filter dia dalam 17 ke RM20. Lepas tu warranty motor ni adalah 3 tahun. Untuk yang pembelian tahun 2026, hari tu dia ada bagi extended warranty lah. Boleh pergi sampai 5 tahun. Siapa yang beli tahun ni untung lah, dia dapat warranty 5 tahun. Dan proses untuk claim warranty motor Royal Enfield ni, alhamdulillah buat masa ni dekat kawasan Central Selangor senang. Call je dia punya dia punya service center, cakap apa yang rosak, apa benda yang kita nak claim, terus boleh.
Terus datang claim terus. Kalau barang tu ada lah. Kalau tak ada kena tunggu lah barang sampai dia ada stok. Macam masa saya claim apa tu, claim lampu tu, dia dalam tak silap saya 3 minggu dah dapat dah lampu baru. Sementara tunggu claim tu kita tak apa, motor tak perlu apa, tinggal kat service center, kita boleh bawa je motor tu claim biasa. Cuma masa apa kita nak tukar tu, yang lampu lama tu kena bagi dia orang balik lah. Dan proses penukaran tu kena buat dekat service center, tak boleh buat sendiri. Dan satu lagi, masa saya tengah apa, yang pernah buat valve clearance, motor ni agak cepat lah buat valve clearance. Dia setiap first 10,000, second 20,000, lepas tu setiap 20,000. Maknanya lepas 20,000 tu 40,000 km selepas tu baru buat valve clearance yang ketiga. Valve clearance yang keempat pun 80,000 lepas tu. 60,000. Dengan kos untuk check valve tu saja hari tu dalam 200 lebih. Kalau dah tukar shim tu tak pastilah berapa sebab tak pernah tukar lagi. Lepas tu kan motor ni apa, kalau siapa yang suka main off-road tu boleh lah. Dia memang motor ni dia all purpose orang panggil. Hang nak hang nak main off-road, hang nak touring, dia boleh. Cuma tayar lah, kalau nak main dua-dua tu ambil tayar 50. Macam sekarang ni saya pakai tayar lebih pada road bias. Nak main off-road tu macam sayang sikit lah, tayar jalan rosak kan. Ada yang dah pakai apa, Pirelli Scorpion, yang tu pun dia kata sedap tu off-road. Macam saya tu dah test main off-road sekali dah tak nak. Bukan ni. Motor ni bagi saya tak boleh je. Kalau nak main mesti kena apa, mungkin kena beli motor lain, motor ringan sikit. Motor ni terlalu berat bagi saya untuk main off-road. Dia ni orang pula tak ada pengalaman, lagi lah kata jangan cek asal. Macam dari segi spare part lah, buat masa ni ada satu dekat Batu Cave. Ni kedai, bukan kedai service center lah. Kedai, nama kedai tu kedai Bullet Kumar. Dia memang bawa aksesori untuk barang-barang Royal Enfield ni. Dia memang tak ada kena-kena dengan service center apa atau Royal Enfield Malaysia. Dia memang orang tuk patih. Dekat Bullet tu pun barang okey. Memang harga mampu milik lah, aksesori tu, spare part ke dia ada. Macam untuk Himalaya ni, sebab motor ni baru lagi, jadi dia tak banyak lah. Dia banyak motor untuk apa, shotgun, 650, 350 ni motor. Tapi kalau nak apa, nak minta kat dia, pre-order kat dia, boleh je. Dia bawa daripada India terus. Untuk 2 tahun penggunaan ni memang dia tak ada orang kata rosak yang teruk, belum ada dia. Kalau dasar orang kata daripada saya pakai CF motor tu lagi kritikal lah kerosakan dia berbanding motor ni. Mileage dia pun baru nak masuk apa 15,000. CF motor tu dah 2 tahun dah 20,000. Ni tak tahu dah tahun ni nak apa pergi ride Semeru lagi ke tak, dengan cuaca panas ni. Hati teringin nak pergi, tapi itulah takut badan tak kuat. Dah lah sekarang asyik sakit lah. Dilema. Kau kena share lagi bang?